Ni kita orang jumpa satu kedai yang paling humble dekat dalam JB. Suasana kedai ni memang simple. Nampak macam kedai Mac Tom Yum. Tapi dekat sini tukang masak dia original Cina, makanan asli Cina. Rasa dia autentik dari Cina. Lokasi diorang ni kalau korang dari Taman Setia Indah menuju ke Taman Daya, roundabout yang ada Petron Taman Daya ni korang terus. Lepas tu korang belok kiri and kiri lagi. Kedai diorang ni memang simple je. Tapi dekat sinilah adanya seafood segar. Siap ada aquarium lagi kat dalam. Diorang ada kerapu tauco steam, tanzi nayu sotong, gancian udang, yi tau chen, kepala ikan hot plate, terung telur masin, lobster cheese, chili crab dan banyak lagi menu-menu yang diinspirasikan dari masyarakat Cina. Tapi dalam banyak-banyak tu yang kita orang paling suka diorang punya udang dan juga terung ni. Rasa dia tu tak jumpa lagi dekat tempat lain. Memang unik. Korang try lah sendiri nanti dekat restoran Haji Muhammad Teo Seafood, Taman Daya, Johor Bahru. Memang dalam menu ada nama Chinese sikit, tapi jangan risau, tukang masak dan owner dia tu Muslim.